Kalau kau perasan Fik, gameplay diorang dah lain sejak dah korang tak nak menang. Tak, kau dengar tak apa Isham kena interview guys? Kau tahu tak apa Isham kena interview? Isham cakap banyak sangat suara tu, banyak sangat kepala tu dalam Vamos sekarang. Ya. Tak boleh guys, nanti serabut tu. Ya, sebab ni nak buat ni nak buat tu, yang ni nak buat ni. Faham tak guys? Tak boleh guys, satu tim ada satu kepala je guys. So kena dengar leader tu. Kalau semua nak jadi kepala, semua nak highlight, semua batak highlight tu, man. Tapi kalau kau jujur guys, aku nampak guys, Vamos dah bukan hari ni hari janji aku, Fik. Doakan aku, Fik, minggu ni pula ada ujian. Semoga dimurahkan rezeki, dimudahkan urusan ya, Dom. Banyak terima kasih ya, Dom. Untuk RM5 Dom. Happy birthday bro, happy birthday. Enjoy your day. Tak, bagi aku guys, Vamos dah tak main untuk tim duk. Dia dah tak main as a team. Habis tu dia main as apa, Fik? Semua batak guys, batak. Semua batak nak nama duk. Semua batak nak nama, semua acah-acah, semua nak highlight. Maksudnya korang dah tak main untuk team korang main untuk diri korang. Kau faham tak? Bila main untuk diri korang, team memang akan ke laut tu. Ya. Kalau rasa benda tu dah jadi, dah ada kat korang korang keluar dari team tu. Like seriously tu, buat apa siau? Kau tanya aku buat apa tu? Kau rosakkan team tu sebenarnya. Betul tak? Kalau kau main untuk cari nak pukul nama kau, nak pukul branding kau kan, hancur siap team tu. Tak, benda betul guys, benda betul. Tak boleh tu. Tak, benda tu kita dalam, bukan aku seorang je perasan, korang pun perasan tu guys. Ni nak buat tu, ni nak buat ni nak highlight, ni mati kata lah, apalah. Pasu